tangan saya ni tuan-puan ada 3 jenis emas. Yang warna biru ini adalah gold bar, beratnya 50 gram, corak bunga emas. Dan yang hijau ni adalah dinar. Dinar adalah emas berbentuk bulat dan di tangan saya ini adalah 10 dinar. Beratnya bukan 10 gram tapi 42.5 gram. Dan yang merah ni tuan-puan adalah 50 gram gold bar juga tapi yang ini desain taifuk. Taifuk ni tuan-puan maksudnya kemakmuran. Ada corak naga di belakangnya. Kalau tuan-puan ada bajet sekitar 20 ke 30 ribu ringgit, maka tuan-puan boleh dapatkan salah satu daripada item ini. Beli dan tuan-puan terus dapat emas fizikal, simpan sendiri di rumah. Namun saya faham, majoriti termasuk saya tuan-puan tidak mampu untuk beli secara terus. Maka cara yang paling mudah adalah dengan tuan-puan menabung emas sikit-sikit dalam akaun emas Gap Public Gold. Menabung emas rendah RM100, nanti dah cukup bagi Grab. Contohnya tuan-puan dah ada 50 gram dalam akaun, tuan-puan boleh pilih. Sama ada nak keluarkan jongkong 50 gram bunga emas seperti ini, ataupun nak keluarkan corak taifuk seperti ini, ataupun nak keluarkan 10 dinar seperti ini. Jadi sangat mudah, murah dan patuh syariah. Bagi tuan-puan yang nak saya bantu mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh klik link di bio ataupun rujuk video yang saya sediakan. Saya bantu sebaiknya cara dan langkah mudah simpan emas di Public Gold.